Pernah tak anda tertanya-tanya, macam mana agaknya kan, hanya dengan melihat sekeping peta topografi, kita boleh tahu kat mana tempat paling cun untuk tanam padi? Kita akan siasat setiap simbol, setiap garisan pada peta untuk cari satu tapak sawah padi yang paling ideal. Mula-mula, kita siasat petunjuk fizikal. Lepas tu, kita jejak petunjuk ekonomi. Dan akhir sekali, kita cari pula petunjuk sosial. Mencari petunjuk fizikal. Kita nak baca tanda-tanda semula jadi yang tersembunyi dalam peta. Petunjuk pertama kita, garisan kontur. Untuk tanam padi, kita perlukan kawasan yang rata supaya air boleh bertakung kan? Jadi, kita nak cari garisan kontur yang jarang-jarang, yang landai. Kalau garisan tu rapat-rapat, maknanya kawasan tu curam, berbukit. Yang tu memang tak sesuai langsung untuk sawah padi. Seterusnya, kita kena periksa ketinggian. Padi ni dia suka tempat yang panas dan lembap. Jadi, lokasi paling ngam adalah di kawasan Tanah Pamah, iaitu bawah 200 meter dari aras laut. Kalau tempat tu lagi tinggi, selalunya lagi sejuk, jadi tak berapa sesuai. So, sentiasa perhatikan nombor pada garisan kontur tu ya. Diperlukan air, bukan sikit tapi banyak sangat. Jadi sebagai detektif, mata kita kena tajam cari simbol-simbol biru ni kat peta. Sungai ke, terusan, parit atau mungkin juga tasik dan empangan. Lagi dekat sawah dengan air, lagi bagus. Petunjuk yang ni best sikit sebab dia macam tersembunyi. Peta takkan tulis tanah aluvium besar-besar ke atasnya. Kita tahu yang tanah subur ni selalunya ada dekat kawasan dataran tepi sungai. Ia kaya dengan nutrien dan sangat bagus untuk takung air. Jadi, bila nampak sungai, kita dah boleh agak. Tanah sekelilingnya mesti terbaik punya. Kita nak kesan petunjuk ekonomi pula. Ini semua pasal macam mana hasil padi tu diangkut, diproses dan dijual. Cuba tengok jadual petunjuk ni. Ini kunci kita. Nampak garisan hitam atau merah pada peta? Itu jalan raya. Penting gila untuk hantar baja ke sawah dan bawa hasil padi ke pasar. Kalau nampak simbol landasan kereta api, maksudnya hasil padi boleh dihantar cepat ke bandar besar. Dan kawasan pertempatan pula, itu tanda ada pasar dan mungkin juga kilang proses padi. Kalau anda nampak terusan atau parit yang lurus dan tersusun kemas dekat peta, ini petunjuk besar yang mungkin ada projek kerajaan terlibat. Macam kat kawasan jelapang padi Mada atau Kada. Maknanya, kawasan tu memang dibangunkan khas untuk tanam padi besar-besaran. Tunjuk sosial. Siapa yang nak tanam padi ni semua? Di sinilah kita cari jejak komuniti petani. Kat peta, kita akan nampak simbol untuk pertempatan. Tak kisahlah ia pertempatan berkelompok ataupun berselerak. Yang penting, kewujudannya tu menunjukkan ada penduduk di situ. Merekalah tenaga buruh yang akan menanam dan menuai padi. Petikan ni sebenarnya nak cakap satu benda penting. Kalau kita nampak ada kampung tradisional betul-betul sebelah sawah, itu petanda yang sangat kuat. Ia bermakna aktiviti tanam padi ni dah jadi tradisi turun-temurun kat situ. Maknanya, penduduknya bukan saja ada, tapi mereka juga ada kemahiran dan ilmu tanam padi yang diwarisi. Jadi, inilah senarai semak kita untuk lokasi sawah padi idaman. Pertama, mesti kat tanah pamah yang rata. Kedua, mesti dekat dengan sumber air. 3. Kena ada jalan raya berdekatan. Dan akhir sekali, mesti ada perkampungan berhampiran untuk tenaga kerja. Walaupun semua faktor ni penting, faktor fizikal tu adalah asasnya. Boleh kata, ia yang paling utama. Tanpa tanah yang sesuai dan air yang cukup, faktor ekonomi dan sosial pun tak boleh nak tolong banyak. Jadi, sentiasa mulakan siasatan anda dengan petunjuk alam semula jadi dulu. Jadi, apa yang kita belajar hari ini sebenarnya lebih daripada sekadar mencari sawah padi. Kita belajar yang kemahiran membaca peta ni sebenarnya satu cara untuk kita faham kisah tentang bagaimana manusia dan alam bekerjasama untuk membina kehidupan. Kita akan guna peta topografi ni sebagai kita punya panduan rahsia untuk cari lokasi paling cun untuk buka ladang kelapa sawit atau getah. Cari tanah yang paling ideal untuk dua tanaman penting kita, kelapa sawit dan getah. Keadaan fizikal tanah, garis kontur. Kalau garisan-garisan ni rapat-rapat, maksudnya bukit tu curam. Kalau di jarak-jarak, maknanya tanah tu landai. Cuba tengok yang belah kiri tu. Nampak tak garis kontur yang jarak-jarak? Tanah landai, jentera semua boleh lalu senang-senang. Tapi, cuba tengok yang belah kanan pula. Nampak tak garisan yang rapat? Kawasan ni bergunung, curam, jentera pun susah nak lalu sini. Saliran air. Pokok sawit dengan getah ni, dia manja sikit.
Dia tak suka kaki dia terendam dalam air lama-lama. Nanti akar dia lemas. Kita kena cari kawasan yang luas, beralun sikit dan yang paling-paling penting, tak ada langsung simbol paya. Faktor manusia. Siapa yang nak buat semua kerja kat ladang ni nanti? Tenaga kerja. Kita cari mana-mana kawasan pertempatan yang dekat. Selalunya, kita akan nampak macam kampung khas untuk pekerja ladang, rumah-rumah dia dibina rapat-rapat. Kalau dah nampak pertempatan berkelompok macam, itulah petunjuk paling jelas yang kita ada sumber pekerja yang cukup dan dekat. Cuba cari pekan atau bandar besar yang tak jauh dari situ. Tapi kita juga dapat pasaran untuk jual produk kita. Dan yang paling best, kemungkinan besar kilang pemprosesan pun dah ada kat situ, jimat masa, jimat kos. Jaringan perhubungan. Macam mana kita nak angkut hasil keluar dari ladang? Tandan buah sawit yang baru dipetik tu, kalau kita lambat hantar ke kilang, kualiti minyak dia akan jatuh teruk. Susu getah pun lebih kurang sama. Jadi, jalan raya yang elok tu bukan lagi pilihan, ia satu kemestian. Cuba bayangkan proses logistik ni. Langkah 1, lori angkut hasil dari ladang. Langkah 2, lori kena pecut hantar ke kilang. Langkah 3, produk yang dah siap kena edar ke pasaran. Tengok peta. Cari simbol-simbol ni. Garisan tebal untuk jalan raya utama. Garisan putus-putus untuk jalan kecil atau lorong. Dan kalau kita betul-betul bernasib baik, mungkin kita jumpa simbol landasan kereta api. Kecerunan tanah, mesti landai. Kontur jarang. Saliran, mesti baik. Tak ada payah. Tenaga buruh, mesti ada pertempatan dekat. Pengangkutan, mesti lancar, ada jalan raya. Profil lokasi ideal kita ialah kawasan tanah pamah atau beralun. Saliran dia mantap, dekat dengan sumber tenaga kerja dan ada jalan raya yang menghubungkannya dengan dunia luar. Kalau anda seorang perancang, selain dari apa yang kita dah tengok ni, apa lagi agaknya halangan yang perlu difikirkan? Macam mana pula dengan isu hak milik tanah? Atau cuaca yang tak menentu? Apa lagi ya? Cuba fikirkan.